Macam mana perkembangan? Bila Dah banyak rasa lega banyak lah. Lepas tu dah rasa lega tu pergi ikut family pergi piknik dekat Sedim. betul? Lepas tu duduk balik pada Sedim tu jadi sejuk menggeletak. Esok tu demam panas teruk lah. Lepas tu demam satu malam ni kan. Satu malam tu je. Satu malam tu. Lepas tu lepas demam, masa demam tu tak batuk. Ni baru start batuk. Sehari lepas demam tu baru batuk. Batuk pula mai tengah malam tu dia jadi sakit tekak. Sakit wabak kat dia sampai duk jaga duk gerak-gerak dia. Sakit tekak ni, sakit tekak ni. Dia balik daripada Sedim tu lah, Ayat Raja tu. Mandi juga lah? Tak mandi. Tak mandi. Duk tengok je. Tengok. Badan kita tak sihat gitu. Walaupun kita rasa ni. Tapi lepas balik pada ubat tu memang rasa lega dah. Nampak beza ni. Tu yang ikut dia Poppy tu. Alhamdulillah. Dia macam ni, sakit ni, sihir misah ke apa. Dia bila kita rasa sihat, kita kena beri masa untuk kita tengok balik. Lepas tu kita dah rasa sihat tu, kita pergi pula tempat dia. Nah, dia kacau sikit lah. Kalau ikut sekian ni tak okey. Tak okey. Tak okey lagi. Nah, maksud dia ada perubahan dah besar dah. Nah, bila mai buat retan, alhamdulillah ada perubahan besar, rasa sihat. Tapi dari sisi sudut sekian bagi saya masih tak okey, ada lagi sikit fikir. Ada lagi. Macam apa? Depa hantar lagi ke macam mana? Ada. Dia bukan kira tentang hantar tak. Proses rawatan ni memang ambil masa. Nah, tapi insya-Allah sihat insya-Allah. Nah. Agak-agak kalau dalam masa 14 hari rawatan dengan Rusufi ni, agak-agak berapa persen rasa sihat? Rasa sihat banyak. Rasa sihat banyak nah. Kalau sebelum ni jadi macam mana? Lepas buat rawatan apa? Lepas buat rawatan lalunya saya 2-3 hari. 2-3 hari tu saya sakit balik. Bila depa ambil anak saya kan, saya mesti kena rasuk lah hari tu. Tapi ni hari tu depa ambil tak kena apa. Tak kena rasuk dah. Tak kena apa. Berapa hari dia? Berapa kali depa ambil dah? Baru balik dari orang Sufi tu baru sekali ya depa ambil. Tapi dia ambil banyak hari lah, ambil lama. Kalau rasuk tu dia tak sedap bercakap kan? Saya macam separuh-separuh. Tak boleh kawal lah. Tak boleh nak kawal. Macam apa selalunya ayah lah duk ada, dia suruh mengucap, suruh ni kan. Tak boleh nak sebut. Tak ada sebut, tak ada ucap apa. Cumanya apabila mai buat datang ni tak ada apa, alhamdulillah. Sihat lah. Sebab tu duk kata mak kata tak ada apa dia, jomlah api. Balik-balik tu tak boleh bangun. Demam demam. Demam je lah. Demam, tapi tak mimpi pelik-pelik apa tak ada. Hari demam tu saya mimpi. Mimpi apa? Hari demam tu saya mimpi macam selalu saya mimpi tempat kotor, kena ligan. 2 hari kot mimpi macam tu, 2-3 hari. Mimpi macam tu. Jumpa tu tak bila? Masa awal rawatan lah. Itu bila? Yang masa awal rawatan tu yang hari first tu saya bagi tahu kat Ustaz Katlan yang saya mimpi yang orang tua tu dia macam duk macam kena kesakitan, Dia sakit. Malam tu saya mimpi macam tu. Bila main buat datang mimpi nampak dia sakit. Malam tu mimpi tu. Lepas tu hari kedua kami mimpi kami keluarga kami semua pi rumah dia, pi serang kat rumah. Lepas tu kami geledah ambil barang-barang hak dia buat tu. Lepas tu ayah saya pi pemati buang mengapa barang-barang tu. Dan mimpi tu kata simbolik kata apa bahan yang mereka buat kat kita. Pi buang. Pi buang. Gambar apa tu. 2 kali tu lah. Lepas tu tak mimpi pun dah. Lepas tu hari saya pi mandi kat, tak mandi lah, pi kat Sedim Kelah tu. Malam tu mimpi 2 kali macam tu. Mimpi kena ligan orang jahat. Lepas tu mimpi tempat kotor. Lepas kita buat datang kali kedua nah. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة وإقامة الصلاة وإقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Amin. Amin.